Aku sebenarnya tak plan pun nak buat video ni. Tapi lepas US Embassy reject kawan aku yang apply visa pelancong kat mereka baru ni, dan esoknya pula tu Presiden Trump umum visa sistem baru, FIFA Pass, yang beri keutamaan interview kepada orang yang ada tiket World Cup. Jom aku cerita cara supaya korang punya permohonan visa pelancong ke US diterima. Aku Aiman Amerika, seorang rakyat Malaysia yang duduk di US baru 10 tahun dan sekarang bekerja di California. Yang paling penting korang kena ingat, untuk interview visa pelancong, apa yang korang kena buat, kunci dia adalah yakinkan US Embassy Officer ni yang korang akan patah balik ke Malaysia. Yang pertama adalah dokumen. Biasanya US Embassy Officer ni diorang tak tengok dokumen ni, tapi korang kena bawa yang ni walaupun diorang tak minta. Dan kalau korang pergi World Cup, make sure korang bawa dokumen yang berkaitan dengan World Cup lah. Maksudnya tiket World Cup, hotel dekat mana, Airbnb punya booking, flight, ada start dan ada end, clear. Dan korang punya program lah, maksudnya hari ni korang buat apa, besok korang buat apa. Paling penting sekali, dokumen yang menunjukkan korang punya ikatan kepada Malaysia. Maksudnya surat bekerja korang daripada majikan korang, tunjukkan yang korang dah bekerja berapa lama, gaji apa, cuti yang korang di-approvekan berapa lama. Lepas tu slip gaji 3 ke 6 bulan, statement EPF, cukai. Kalau korang dah berkahwin, bawa sijil berkahwin, tunjukkan sijil lahir anak-anak korang. Ni menunjukkan yang korang akan kembali ke Malaysia sebab korang ada keluarga di Malaysia. Lepas tu kalau korang ada beli rumah, tunjukkan korang punya geran rumah, dokumen pembelian rumah, dokumen sewa rumah kalau korang menyewa. Dan yang kedua, ni lagi penting daripada dokumen tadi, adalah interview korang. Apa yang korang cakap dalam masa 2-3 minit je. Bila korang jawab tu pendek, clear dan straight to the point. Katalah tanya, why are you going to the US? Korang akan cakap macam, I'm travelling to watch the World Cup. I already have the match ticket for this date. I will stay for 7 days and return to Malaysia. Dia akan tanya biasanya apa korang punya ikatan kepada Malaysia. So korang akan jawab straight je, saya ada kerja, saya ada keluarga, gaji saya berapa banyak dan berapa lama korang plan untuk stay di US. Lepas tu korang kena elakkan daripada apa yang korang cakap tu bunyi macam korang nak stay lama-lama dekat US. Saya mungkin akan stay lebih daripada 7 hari, saya nak tengok apa yang ada, peluang yang ada di US. Jangan sebut korang freelancer. Freelance memang tak boleh. Freelance akan menunjukkan yang korang ni tak ada job yang stable. Kalau boleh jangan sebut yang korang ada sedara di US dan korang akan stay dengan diorang. Lepas tu cakap bahasa Inggeris dalam interview tu supaya diorang mudah untuk interview korang dalam bahasa English. Kalau korang tak fasih bahasa English, cakap je, saya tidak fasih berbahasa Inggeris, boleh tak saya bercakap dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Mandarin. Diorang ada US Embassy Officer yang boleh bercakap bahasa Melayu, bahasa Mandarin.